Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat. Sekilas fakta. Sahabat boleh baca sendirilah bagaimana kerajaan Madani terus memperkukuh komitmen terhadap pembangunan Sabah dengan meningkatkan jumlah pemberian khas persekutuan dan serius dalam menyelesaikan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Kita tengok sendirilah, boleh nampak macam mana zaman Mahathir 22 tahun, berapa peruntukan dia, 26.7 juta diberi kepada Sabah dan khas. Lepas tu 6 tahun, zaman Pak Lah pun lebih kurang juga. Zaman Najib 9 tahun. Lepas tu zaman Mahathir sekali lagi sama je, dia bagi dulu 20 tahun dulu sama je. Lepas tu Muhyiddin Yassin 53.4 juta dana khas. Lepas tu Ismail Sabri 1 tahun 2 bulan 125.6 juta. Yang dapat diselesaikan isu MA63 hanya 3. Tengok zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, 3 tahun memerintah, pemberian khas dana Sabah daripada 300 juta kepada 600 juta. 9 isu telah diselesaikan berkaitan dengan MA633. Sebab itu kepada rakyat-rakyat Sabah, berfikir secara matang, berfikir secara sihat untuk memastikan kerajaan negeri Sabah terus dibela. Pemimpin silih berganti. Pemimpin boleh bertukar bermacam-macam janji, bulan, bintang, matahari. Tetapi fakta perlu dilihat. Perlu melihat kepada fakta, bukan kepada cakap-cakap, kan? Macam Presiden Warisan, kan? Dia cakap apa? Saya rela mati untuk rakyat Sabah. Itu semua pembohong, penipu semua tu. Cakap-cakap orang yang terlebih makan pil politik. Apa yang dia buat ketika dia jadi Ketua Menteri Sabah? Siapa yang menyelesaikan bekalan air? Siapa yang menyelesaikan isu berkaitan dengan membuat loji-loji air yang terbengkalai di zaman dia? Tetapi diteruskan ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Kerajaan Perpaduan memerintah. Dia menyelesaikan 2 isu berkaitan dengan masalah air. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kepada rakyat negeri Sabah, lakukanlah sesuatu. Tinggalkan pemimpin-pemimpin yang hanya bercakap tetapi tidak melakukan apa-apa. Tergamak dia cakap, untuk dapatkan undi daripada rakyat Sabah, saya rela mati untuk rakyat Sabah. Bodoh! Cakap, semua orang boleh bercakap. Sebab itu jangan makan banyak sangat pil politik ni, kan? Jangan cuba nak memperbodohkan rakyat Sabah. Rakyat Sabah sebenarnya bukannya bodoh, mereka bijak. Mereka percaya, mereka mengharapkan yang orang Sabah sendiri dapat membantu menyelesaikan masalah yang berlaku di negeri Sabah. Tetapi hakikatnya hanya sekadar cakap-cakap politik. Kita bercakap dengan fakta, kita bercakap dengan angka, dan apa yang tertulis di atas kertas itu adalah satu fakta. Jadi kepada sahabat-sahabat rakyat negeri Sabah, pertimbangkan, lakukan sesuatu, mengundi untuk pembangunan negeri, mengangkat sesuatu pemimpin itu untuk menjadikan negeri itu lebih maju ke depan. Sabah besar, hasil banyak, tetapi masih diperkotak-katikkan oleh pemimpin-pemimpin. Jadi pilihlah kerajaan di mana kerajaan Madani pada ketika ini insya-Allah akan berjuang untuk memastikan rakyat Sabah terus terbela. Kerana pemimpin yang punya hati nurani saja yang dapat melihat bagaimana kesusahan rakyat negeri Sabah, bagaimana pembangunan negeri Sabah itu terlalu perlahan. Jadi kepada rakyat negeri Sabah, jangan menoleh ke belakang. Dia bagi duit, ambil. Dia bagi apa, ambil. Jangan kita gadaikan maruah kita dengan duit yang sedikit. Lepas tu nampak muka 5 tahun sekali, datang nak dekat pilihan raya dengan muka biawak, lepas tu dengan air mata buaya, tinggalkan. Pedulikan. Sokonglah Kerajaan Madani, Kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan yang bersama dengannya, yang mesra dengan persekutuan. InsyaAllah segala-galanya akan diselesaikan secara berperingkat-peringkat.